Alhamdulillah, terima kasih Presiden PAS. Tidak ada sebab untuk dinaikkan harga minyak. Betul? Yes, sangat tepat. Sebab itu Presiden PAS nak kena kerap datang ke Parlimen, nak kena kerap tahu apa yang berlaku dekat Malaysia. Harga minyak bersubsidi petrol memang tidak naik. Kekal dengan harga RM1.99 1 liter. Begitu juga dengan harga diesel bersubsidi. Kekal dengan harga RM1.65 untuk nelayan, RM1.88 untuk pengangkutan awam dan RM2.15 untuk yang ada SKDS. Nampak? Bermaksud ni Tuan Presiden, harga petrol bersubsidi kekal, harga diesel bersubsidi ini kekal. Alhamdulillah. Sebab itu saya minta YB Shahid Sulaiman dan juga YB Dr. Azman tolong tengok-tengokkan Presiden PAS. Beliau dah uzur, beliau dah tak berapa nak ingat, beliau dah banyak perkara yang lupa, yang tak tahu tentang perkembangan dunia. Tolong ingatkan beliau. Minyak Malaysia memang selalu Selat Hormuz. Saya beli kereta ni, milik saya. Tak kira lah siapa yang keluarkan kereta ni, tapi saya yang bayar. Saya yang memiliki kereta ni, ada dalam rumah saya. Jadi ianya adalah hak saya. Betul? Takkanlah saya nak kata, oh ini bukan kereta saya, jadi saya mencuri ke? Oh ini bukan minyak Malaysia sebab datangnya melalui Selat Hormuz. Adakah Malaysia mencuri minyak itu? Simple je kah analoginya? Sebab itu kena bagi tahu dekat Presiden PAS Malaysia sekarang ni adalah net importer. Import minyak sebab minyak yang dikeluarkan di Malaysia ini tak cukup untuk kegunaan domestik. Tak cukup. Jadi kena import. Tolong ajarkan pada Presiden PAS agar beliau lebih celik akal, celik minda sebelum pada menulis dalam minda Presiden. Barulah Presiden PAS tidak merosakkan pemikiran orang PAS dengan fakta yang salah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.